sebagai ibu dan ayah, kita nak suruh anak-anak kita ni sembahyang berjamaah. Macam mana lah kita nak sembahyang berjamaah kalau kita sendiri tidak sembahyang berjamaah? Kita nak suruh anak kita beradab. Macam mana kalau kita sendiri pun di meja makan, kita sendiri tangan duduk sebelah sumbat mulut makan, tangan sebelah duduk tengok handphone, tengok TikTok, duduk scroll sana sini. Tapi bila main tangan anak, apa ni makan tengok dia elok. Apa tu tengok telefon? Tengok pak ada buat benda yang sama. Macam mana nak jadi? Tak jadi. Macam mana kita boleh tegur anak kita dia melai ikut trend, tiba-tiba di belakang tabi pak dia apa menari ikut trend lah. Dah kali jadi anak beranak. Anak daripada pak sampai ke abang sulung, sampai ke adik berangsur sampai ke tok wan, membabit tu lah, terbabit dalam masalah itu buat trend tu lah. Kalau trend yang elok-elok tu okey-okey segala. Tapi kalau trend yang sampai menjatuhkan maruah kita sebagai orang Islam, menjatuhkan kedudukan kita orang yang ada nama baik ini, itu tak payah buat. Kita tengok saja, ambil panduan, ambil pedomah. Jangan sampai kita tiru sebiji-sebiji sehingga kan kita ni jadi orang yang turut apa saja trending yang ada hari ni. Itu berlaku macam-macam. Kalau trend raya baru ni macam-macam. Tapi kalau bagi orang yang ambil berat suruh, dia memang dia try and error, dia buat. Dia berasa kalau benda tu boleh menaikkan rating dia, follower dia akan buat. Dia tak kisahlah malu ke benda tu menyebabkan orang kenal dia dalam keadaan yang tak elok ke, dia tak kisah. Yang penting dia dapat follower yang inilah yang berlaku pada anak-anak muda kita. Bukan anak-anak muda saja, hak tua-tua, hak kubur nak panggil dah pun terlibat sama. Tapi kena hati-hati lah. Jangan berlampau sangat.